Saya Nur Asniah, suami saya Samsul, dan anak baby berharga kami lah, Sharifah Amanda Raudah. Alhamdulillah, pada tahun 2024 kita telah memulakan rawatan di Sophia Fertility untuk dapatkan anak lah. Dan Alhamdulillah, masa 2024 itu adalah tahun ke-19 kami mencuba berjuang untuk mendapatkan Amanda ni, dan Alhamdulillah tahun ni pada Januari baru ni Alhamdulillah lahirlah. 16 Januari. 16 Januari lahirlah baby kami Amanda. Dan tahun ini juga tahun paling manis untuk kami lah, memandangkan tahun ini adalah tahun ke-20 perkahwinan kami, dan Alhamdulillah tahun ke-20 diraikan bersama dengan kehadiran baby kami lah yang baru. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sophia Fertility, terima kasih yang tak tahu nak cakap macam mana atas apa yang telah diusahakan bersama-sama lah kita kata. Dan kepada pejuang-pejuang di luar sana, jangan pernah putus asa. InsyaAllah Allah dah tentukan sesuatu untuk kita, rezeki untuk kita, dan Allah berikan sesuatu itu tepat pada masanya. Saya juga yakin walaupun setelah 20 tahun, tapi inilah masa yang paling tepat Allah berikan kepada kami, cahaya mata yang kami tunggu-tunggu kan. Jadi insyaAllah teruskan berusaha, sabar, dan paling penting sentiasa berdoa kepada Allah untuk berikan kepada kita, dan sebab segala-galanya adalah daripadanya insyaAllah.